Kalau kita nak melakukan solat jamak, bila kita nak niat jamak tu? Bila? Maka dia ada dua jenis jamak. Yang pertama, jamak takdim. Kalau kita nak melakukan solat jamak takdim, yang paling afdal kita niat jamak tu ketika dalam takbiratul ihram. Masa angkat tangan Allahu Akbar, niat sembahyang fardu sekali dengan jamak. Itu paling afdal. Tetapi niat jamak takdim tu bukan syarat dalam takbiratul ihram. Cuma afdal saja. Seseorang yang tak berniat semasa takbiratul ihram masih lagi boleh berniat jamak takdim ketika dia sedang solat. Contohnya masa rukuk i'tidal, dia teringat nak jamak. Terus niat, aku jamakkan fardu asar ke dalam zuhur. Itu jamak takdim. Dan waktu terakhir jamak takdim ni sebelum dia memberi salam. Dia tengok at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatillah, kat beri salam, dia boleh niat, aku jamakkan fardu asar ke dalam zuhur. Kemudian untuk jamak takhir pula, bila kita nak niat, maka jamak takhir syarat dia kena niat dalam waktu yang pertama, mana tak semayang lagi. Contohnya kita dalam perjalanan ke Kuala Lumpur, sampai di Teping, waktu zuhur masih ada, malas nak semayang zuhur dalam waktunya, niat nak jamak takhir, maka niatlah, aku takhirkan fardu zuhur ke dalam waktu asar. Niat dalam perjalanan tu selagi waktu yang pertama masih ada. Selagi bila kita sampai sana asar nak masuk, kita semayang asar tu, saja aku semayang fardu asar, lepas tu habis semayang, bangkit semayang fardu zuhur pula. Itulah sikit panduan. Ada setengah orang dia puasa berat, nak kena pasang niat dalam takbiratul ihram tu, jadi panjang. Ada. Kalau jamak takdim, tengah semayang pun boleh niat. Jamak takhir kita niat sebelum waktu pertama habis. Wallahu alam.